So guys, hari ni kita nak pancur macam biasa. Pukul 7.30 awal pagi kita dah siap semua. Bila dah siap, kita dah ni apa semua, turun bawah first sebelum kita buat apa-apa kerja. Inilah benda yang selalu saya capai dulu. Jamu serbuk buat bekas yang ada dengan gambar, kita letak dekat dalam TikTok Shop dekat Shopee. So bekas tu memang dah siap tutup kedap macam ni lah. Ada bagi sudu, kita bagi sudu dan untuk pancur cawan. Kalau ada cawan kecil macam ni, macam Chinese tea ni, boleh gunakan. Sebab satu tadi kita ada tengok sukatan hujung sudu ataupun satu sudu kecil ni, dan campurkan dengan air panas dalam 10 ml, kacau dulu, lepas tu baru kita letak sikit air masak bagi suam-suam. Kalau kacau rata, kita minum. So inilah dia minuman yang Cik Faz yang saya amalkan setiap pagi sebelum buat apa-apa, sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, and then setiap malam sebelum tidur. Inilah dia antara minuman jamu herba yang saya amalkan daripada turun-temurun zaman nenek moyang saya sampailah sekarang. Dan ini juga saya minum dan saya amalkan secara konsisten. Alhamdulillah, berat badan saya turun daripada 85 kilo. Sekarang ni dalam masa 3 ke 4 bulan boleh dapat berat yang hampir-hampir nak pergi ke berat yang ideal. So dalam masa 2 bulan saya minum, Alhamdulillah dia turun daripada 85 saya turun ke 78. Betul, saya konsum lagi sampailah saya konsisten lagi dalam beberapa bulan. Tak silap saya dalam 4 ke 5 bulan sekarang berat saya dah 65 kilo. So dalam masa berapa bulan dah turun dekat 20, dah turun 20 kilo. So lagi berapa kilo saja saya nak capai ke 60 kilo. Tapi tak ada perlukan diet, contoh macam setengah orang kena diet makan apa semua kan, so tak boleh makan ni, makan kuantiti yang sikit. No, saya makan kuantiti seperti biasa, standard punya kuantiti, cuma saya kurangkan makan nasi saya nak makan satu hari sekali. Exercise pula tak perlu nak brisk walk sentiasa, saya brisk walk seminggu sekali. Dan saya cuma lakukan exercise yang simple macam biasa, bangun tidur kita exercise sikit dalam 2-3 minit. Lepas tu dekat rumah everyday saya cuma buat turun naik tangga je dalam masa 10 minit ataupun 10 kali je turun naik tangga, 10 kali je, 10 naik 10 turun. So kita buat macam tu, ataupun kita buat 5 kali naik tangga dan 5 kali turun dalam 10 kali macam tu, turun naik dah. And then macam ni je lepas saya minum jamu. Tapi lepas minum jamu ni saya akan minum kopi pegaga pula. Lepas tu breakfast macam biasa, sebelum pukul 9 pagi saya dah breakfast. Tapi breakfast saya ada masa makan nasi lemak, ada roti bakar. Tengoklah apa saja menu yang kita rasa sesuai, yang kita rasa nak makan. Macam biasa, saya makan macam biasa. Menu saya tak ada kata kena makan sayur saja ke, perlu makan breakfast ke pagi makan buah saja ke, tak ada. Tiada. Saya makan macam biasa juga menu. Kalau nak makan mi goreng, saya buat saja mi goreng. Kalau nak makan apa saja ikut yang menu breakfast biasa. Tapi saya makan before 9. So sebelum pukul 9 pagi tu saya dah makan. Tapi yang macam jamu ni kita dah siap-siap mandi apa subuh tu apa semua, terus minum. Minum, lepas tu baru minum kopi pegaga. Dan dalam pukul 8.30 tu barulah saya breakfast. Breakfast minum macam biasa. Dan lunch hour pula tetap macam biasa juga. Kalau rasa nak makan nasi, saya makan nasi. And then dinner saya tak makan nasi dah. Bila saya dah ambil lunch tu nasi, dinner saya tak makan nasi. Tapi dinner saya biasanya saya makan pukul 6 ke 6.30 ke pukul 7, antara 6 ke 7. Itu saya akan ambil, tengoklah kalau saya dah tengah hari kita dah ambil nasi. So untuk dinner biasanya saya akan makan yang simple-simple. Contoh saya buat roti bakar ataupun saya buat roti cicak. Roti tu saya letak makan dengan daging burger ke, sebab tortilla ke. Kadang-kadang makan malam kadang saya beli bihun sup ke, sama je menu macam biasa juga. Apa yang kita rasa nak makan, tak ada pula kita untuk dinner tu kena cut makan tu, kena cut makan ni, tiada. Untuk minuman manis pula saya tetap minum. Kalau rasa saya nak minum ais, saya akan minum ais juga, tapi cuma saya kurangkan saja ais. Maksudnya kalau satu hari mungkin sekali, sebab kadang-kadang cuaca agak terlalu panas. Bila kita minum jamu, memang kita akan rasa panas, badan kita pun panas. So bila rasa panas, kita rasa dahaga sahaja. Memang digalakkan untuk minum air masak yang banyak, tetapi dengan cuaca yang sekarang ni, so
kadang-kadang boleh juga kita consume dengan ais. Cuma inilah dia minuman yang jamu yang saya amalkan daripada dulu sampai sekarang. Sebelum ni saya amalkan tak konsisten, tapi dalam masa beberapa bulan ni saya amalkan sangat-sangat konsisten. Alhamdulillah dia punya tindak balas tu cepatlah. Dalam masa 5 bulan dah boleh turun 20 kilo tanpa perlu diet yang terlalu kuat, yang hard diet, tidak perlu exercise yang terlalu kata mendesak, yang kita buat secara natural tanpa sedar, tapi kita buat secara konsisten. So inilah dia jamu dia. So kita minum Bismillahirrahmanirrahim. See, kalau ada lagi sedap sikit-sikit tu, letak lagi sikit air. Panas sikit, masak sikit, lagi suap-suap, hilangkan sedap dia, minum lagi. Alhamdulillah. Minum macam tu je. Ada setengah boleh boleh dicampur dengan madu, 1 sudu madu, sudu ini juga campur yang tadi tu, ataupun kalau nak lagi sedap, macam ada setengah customer saya, dia minum campur dengan kopi pegaga. That means dia pancu dulu kopi pegaga, and then letakkan kopi pegaga panas tu kat dalam cawan ni dengan 10 ml tu, lepas tu dia letak sikit jamu tu. So dia minum terus, dia kacau-kacau dan dia minum dengan kopi pegaga pun boleh juga. Ikut pada cita rasa kita, kesesuaian untuk kita punya cita rasa, macam mana kita boleh minum, sama ada kita boleh minum macam tu saja, atau kita nak campur dengan madu, atau kita nak campur dengan kopi pegaga pun boleh. Ikut pada cita rasa anda semua. Tapi itulah 3 pilihan. Anda boleh minum direct terus dengan jamu atau anda boleh campurkan dengan madu, atau anda boleh campurkan dengan kopi pegaga dengan sebatan yang tadi tu, yang saya tunjuk di dalam video tadi ya. Okay, so thank you guys. Murah saja. Kalau nak tahu berapa harga, check dekat Shopee ataupun check dekat TikTok Shop, ataupun nanti anda boleh PM ataupun DM saya. Okay, bye.